Okey, ni dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Okey, depan saya ni adalah orkid hiasan. Mana yang sukakan dekor ataupun hiasan rumah, korang boleh ambil ni, orkid. Dia punya daripada segi dia punya ni lah. Korang boleh lihat dia punya plastik ni Dia tak nampak sangat maksudnya masih lagi berpuas hati lah. Bagi pihak saya sangat berpuas hati. Korang boleh lihat sendiri daripada video saya ambil ni kan. Nampak tu. Yang warna ni pun cantik. Warna ni pun cantik. Warna ni pun cantik. Kalau belakang korang gelap, korang kena ambil macam ni. Warna putih-putih macam ni kan. Kalau korang punya belakang terang, korang boleh ambil yang macam gini. Apa-apa pun saya ada sediakan link kat bawah tu, korang lihatlah sendiri. Pelbagai pattern ada. Tapi kalau kat luar ni, kalau bagi saya lah, pandangan saya, kalau kat luar ni memang sangat mahal memang sangat mahal. Kat bawah dia korang boleh lihat. Alamak, saya punya ni cat Okey, kat bawah ni korang boleh lihat sendiri. Dia punya dia ada rumput dia kalau bagi saya memang sangat cantik lah. Dia ada rumput dia. Ada setengah korang beli, dia kosong saja. Dia kosong je bawah dia. Yang ni memang sangat cantik. Okeylah, apa-apa kalau korang berminat, tekan saja di beg kuning. Cakap banyak pun tak ada guna. Okey, ciao. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tangan pun dah teruk banyak cat.